berita tergempar dunia emas, tuan-puan. Semalam harga emas jatuh mencuram sampai RM607 segram. Pagi tadi jatuh lagi ke paras RM595 segram. Tak sempat nak kelip mata dah naik balik RM605. Dan sekarang tengah hari ini dah naik semula kepada RM612 segram. Kalau korang ingat, harga tertinggi baru-baru ni adalah RM647. Sekarang harga emas dah jatuh RM35 segram. Maknanya kalau korang beli 1 gram dah jimat RM35. Beli 10 gram dah jimat RM350. Kalau beli 100 gram dah jimat RM3,500. Inilah masa terbaik tuan-puan nak kumpul emas masa harga tengah rendah. Bila harga jatuh, orang bijak beli, bukan tunggu naik baru kita dak merunda. Jadi tuan-puan, siapa-siapa yang terlepas semalam, jangan ulang kesilapanku hari ini. Rebut peluang sebelum harga panjat balik ke RM640 segram.